Assalamualaikum, selamat pagi ya rakan sahabat, salam sejahtera. Alhamdulillah jumpa lagi pagi ni dalam MZ Jelai River Channel sahabat. Okey sahabat, macam biasalah rutin harian pagi-pagi menengok perkara, mencari hasil sungai untuk menyara keluarga sahabat. Okey sahabat, petang semalam saya dengan jari. Kebetulan kamera memang tak bawa. Time kamera tak bawa lapan hatinya. Ikan pulaknya naiknya. Aduh. Dapatlah 3 ekor semalam rezeki dengan jari, tapi saiz tak adalah besar. Saiz lain sekilo lebih sikit begitu lah. Alhamdulillah lah ada rezekinya. Lepas tu ada seekor bleeder sahabat. Bleeder mengena tauk petah. Lebih kurang dalam 3-4 kilo gitulah bleeder dah. Alhamdulillah ada rezeki untuk jual pagi ni. Kalau tak ada hasil pagi ni, adalah rezeki jual juga. Okey sahabat, kalau nak tengok ikan bendernya, lepas saya tengok perkara ni sekarang, kita tengoklah ikan bender dalam kurungan ni. Rasa tak keluar sebab pintu semua elok ni, kemas, berikat kemas Jadi gabiar ni rasa tak telur ni. Ikan tu kasar-kasar lah ke. Jangan bleeder punya mati sudah lah. Tengok sikit. Kok asal lahir bleeder. Bleeder kadang-kadang kalau besar tak boleh juga. Hidup molek. Alhamdulillah. Okey sahabat, jom kita pergi tengok perkara dululah. Apa-apa hal apa. Dan kena tengoklah video ni dulu sampai habis dulu. Video bak sungai ni, barulah dapat tengok ikan belernya yang naik jari semalam. Kebetulan semalam air sebok sikit, air sebok sikit, lepas tu dikeruk. Mungkin sebab itulah faktornya ikan ada naik. Ikan ada naik main tengah air. Tu dia dapat tu 3 ekor lah. Tak lekat seekor. Tidak 4 ekor tapi tak lekat seekor. Okey sahabat, jom tengok perkara. Maju terus. Ada pasal umpan 3 ada semalam. Dengar agak jari nanti tergelak air berpokok. Jom air. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ada hasil tadi. Tak ada sahabat Seredok. Habis umpan air keruh. Maju terus. Air kedua sahabat. Kembur pula dah pagi ni Patutlah langit gelap Nak hujan rupanya berkembur. Renyai. Kasar bertembur ni. Ni hujan ni, bukan mur dah ni. Jangan beria kasar dah lah pagi-pagi hari ni. Main hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada sahabat. Tak mau dia. Apa-apa. Maju terus. Ada 3 sahabat. Ini kalau umpan cengkerik semalam sesuai lah air ni. Terus
Kayu ni sikit. Laju terus sahabat. Okey, nak cari. Ini pun gelap ni. Buat dari nak hujan. Oh, dah ada kat asiknya. Aku tak cantik dah. Tak tahu. Ampuh banyak. Okey sahabat, tengok jari belakang batu. Pakai kerung ni tak ada ikan. Nampak gaya ni raja pagi ni. Tumpau. Tauk merah senyap. Tauk bau kuning je lah, tak banyak pasar semalam. Umpan tak banyak. Pasar umpan mana ada ke. Tauk bau merah sepi. Ada can ni. Sebab dah ada dah hasil jualan semalam. Hasil petang. Ya. Jari-jari harapan tak ada. Maju terus sahabat. Adalah rezeki ha. Tak kompau. Tahu yang terakhir. Ada keneng. Tahu terakhir ada keneng. Alah ha. Juruk amat ha. Juruk amat. Taruk lah. Tahu terakhir. Seekor je. Tak banyak umpan malah nak cari umpan orang berkeloh saja pasal. Seekor je. Jadilah seekor seorang. Tahu merah ni senying kau merah. Nak senying. Boleh lah seekor ha. Buat manis-manis rasa-rasa alhamdulillah. Adalah juga. Tak kompau pagi ni. Okey sahabat, maju terus. Okey sahabat, jari seterusnya. Wah, naik lumuk. Tak lekat. Lekat dah. Dia tak beria. Ada berikan. Terus kena tengah dengan jari petas malah banyak. Ikan. Aku jari tahan tak meneng. Tak ada terjaruh. Maju terus sahabat. Haji rasa seekor ni je lah. Seekor bau. Okey, jari terakhir sahabat. Jari naik lumuk dah. Ada, tak ada rezeki jari belumuk. Belum bergumpat dah jari ni. Tengok ada tak ada ikat. Tak ada sahabat.
Ini je lah hasil pagi ni ha. Mengelak kumpau. Adalah seekor bau lah. Sudah remaja. Alhamdulillah. Adalah nambah jual sikit. Okey, jom jual ikan pula maju terus. Okey sahabat, tiba masanya ya. Tiba masanya. Ambil ikan dalam kurungan petang semalam. Minta maaf lah rekaman video dengan jari ni tak ada petang semalam. Sebab saya memang tak bawa kamera petang semalam. Kebetulan kamera tak bawa. Ikannya ada naik. Oh ini hasil dia. Okey. Agak diam juga lah. Ada lawak ekor pengalah. 2 ekor ke ada lawak ni. Hasil. Okey sahabat. Alhamdulillah. Gila. Ada kayangnya dia. Gila oi. Gila. Gila. Itu tenggalan angkat lah. Ya, 2 kilo lah tenggalan. Tak sampai. Tak sampai. Tak sampai. Lebih sekali lah. Sekilo. Saya ingat sekilo je. Ha? Satu-satu ya, satu-satu. Satu-satu. Oh, dia kata dia bukan semua. Kerai jelawak air besar sikitnya, sekilo lebih. Kilo 200 Bantu baru komen, pekerja baru. Oh, baju rare sudah tampal. Wah. Ni tadi ni abang ni saya tadi kan, bawang merah dia kan? Ya. Satu tuan dia. Aduh, kerja baru komen. Lama dah. Lama dah kerja. Ni Zamri ya? Okey, saja. Oi. Hengit jom. Kena taruh kertas. Taruh kertas. Baru dia tak lari. Adik. Berapa? 4 kilo. 4 kilo ya. Saya tahu ini biar. Tak mau dia tak makan. Ini juga ni. Ini sekali nanti saya baca lawak. Baju cakar remo dah tampal dah. Kerja baru, kilo 3. Kerja baru ramai. Juru kamera. Beli je. Beli je. Saya kurang hasil pagi ni kurang. Kurang. Ni besar. 700 gerai. Minat lah acar je jenis macam. Besar punya. Merah ke? Dulu tapi jangan timbang. Bau merah ke? Yo. Mamat Yong. Beda ni. Sedap ngai. Pakai kumpat apa gitu. Hidup lagi. Sekarang buang balik air hidup lagi. Lagi 1 jam buang balik pun hidup lagi. Ini Tak mati yo. tak mati ni. Sebab ni dia tak mati. Kalau ada matahari tengah hari terus tak mati. Haji kerja baru. Haji tak payah suruh. Itu balok kau dah. Itu yang punca tu jadi pening. Punca jadi pening kau itulah. Kalau tu. Kayu panjang tu kalau benda apa. Ramai ni. Orang nak belinya ramai tapi hasilnya kurang. Bawa. Ada tak? Kalau hujan dia cepat sikit dah tak hujan dah tu. Sebab budak ni. Tadi buat sekali. Satu kali. Ni siapa punya ni? Kawan. Abang Izzat. Tak kali lagi. Sampai tak ada apa. Tetap. Okey. Okey, sudah.
Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni adalah hasil lebih lah. Alhamdulillah lebih lah daripada biasa ya. Hasil dengan jari semalam minta maaf lah, videonya memang tak ada. Sebab memang tak bawa kamera pun, tak bajet pun. Ikan ada naik semalam, tu yang tak bawa kamera tu. Lagi pun hujan sikit semalam, renyah-renyah, malas nak bawa ni. Takut ada hujan lebat. Lepas lah untuk belanja anak-anak, adalah untuk lebihnya. Okey sahabat, sekarang ni saya tak tunjuk lah dah resip jualan tu. Dan saya tak sebut lah berapa jumlah jualan tu atas sebab-sebab tertentu ya sahabat. Atas sebab-sebab tertentu, atas nasihat-nasihat tertentu. Jadinya saya tak sebut lah. Dan resip pun saya tak tunjuk lah dah. Resip jualan tu saya cuma bagi tahu apa ni, sedikit-sedikit begitu je lah bagi tahunya. Okey lah, semoga berjumpa di lain episod ya. Hari ni hari cuti tapi Kemor tak ada ya. Kemor balik rumah nenek ni. Hari cuti sekolah macam biasa lah. Okey, semoga berjumpa di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.